Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ni hari ke-12 kita punya 30 hari Ramadan 30 SMS. Boleh tengok dekat sini aku ada buat perubahan juga dekat aku punya master link ni. Ada aku punya yang tengah aktif ni lah 3 hari 30 SMS untuk Ramadan, dan juga untuk korang yang nak belajar untuk vibe coding daripada awal yang asas punya lah, daripada A to Z aku ada ajar dekat sini. Boleh pergi dekat sini lah. Mana sebab ramai tanya confuse mana nak start, mana satu nak tekan, mana satu nak mula. Ikut step 1, step 2 ni. Nanti aku ada tambah lagi lah step 3 untuk advance. Boleh tengok dekat sini lah. Dan hari ini kita punya fokus adalah untuk buat tuition center punya timetable. Dan untuk buat timetable ni aku tak akan buat SMS. Kita dah ada lah dekat sini untuk play around dan sebagainya. Dan sebenarnya hari ni bagus juga sebab cloud tengah down. Bila cloud tengah down maksudnya orang tengah ramai lah. Boleh tengok dekat sini cloud status apa tu aku pakai tadi. Boleh tengok dekat sini. Jadi cloud memang tengah down. Ni satu peluang yang baik untuk aku direct fokus korang untuk sesuatu yang lain lah, iaitu dekat kita punya planning. Jadi untuk kita punya planning ni aku tak akan pakai AI, dan aku akan pakai apa yang aku tahulah daripada knowledge aku dan sebagainya. Dan untuk drawing aku akan pakai Scala Draw. Aku dah lama dah tak pakai ni, jadi mungkin akan kaku sikit lah. Tapi asasnya masih sama, aku akan lukis. Macam semalam kita pakai DB apa tah, DB diagram kan. Ni untuk semalam punya. Tak tahu lah ada lagi je punya diagram ke tak. Rasa dah hilang dah. Okay, ni contoh random kot. Tadi dah hilang semalamnya. Hari ni aku akan pakai Scala Draw untuk visualize macam mana kita nak buat sistem. Beberapa hari yang lepas kita prompting banyak 1 shot 2 shot. Maksudnya kita buat promptnya, walaupun prompt yang simple-simple, yang lalai-lalai punya prompt, benda siap. Tapi bila kita nak buat CMS, ini yang menjadi pemisah antara yang baru nak mula dan juga yang sudah faham buat sistem lah. Dan hari ni aku nak ajar korang untuk lebih faham cara nak buat sistem dengan kita kena tahu konsep business context. Contoh untuk kita punya business context, kita nak tengok dekat kita punya tuition center ni. Macam mana tuition center ni berfungsi. Jadi kita nak lukis lah. Dekat admin ni dah ada hint lah untuk kita pantau dan sebagainya. Tapi katakanlah kalau aku ada klien yang nak buat tuition center punya booking ataupun timetable dia, macam mana kita nak manage? Sekali kita kena lukis beberapa dia punya workflow dia lah. Buat yang asas dia saja dulu. Dia ada yang complicated tapi kita nak go through dengan asas. Katakanlah untuk yang ni aku nak masukkan owner tersebut. Kita ada owner dia. Okay. Ada owner, lepas tu kita ada, macam mana aku nak ni? Aku dah lupa dah. Owner, okay. Dah lama dah tak melukis. Banyak benda yang ada dalam kepala otak aku, jadi aku jarang nak melukis lah. Ni owner, kita ada owner dan kita ada juga pelajar dia. Macam mana kau nak dapat semua ni? Ini biasa bila kita discuss dengan orang yang tengah menghadapi masalah tersebut lah. Kalau kau buat freelance, biasanya kau akan interact dengan klien korang. Ataupun kalau korang bekerja, biasanya korang akan interact dengan product manager korang dan sebagainya lah. Bila bekerja, advantage dia, contoh kau kerja dengan company, banyak konteks tu dah ada. Contoh company kau dah besar dah, lepas tu kau join, ada benda yang dah siap, kau just tanya korang punya product manager ataupun tanya dia punya owner business tersebut dan korang boleh tahu. Tapi kalau macam kau nak mula daripada asas ataupun daripada company tu baru nak bina dan sebagainya, lain dia punya approach dia. Ada owner, kita ada pelajar lah ataupun student. Ni dekat kiri ni dah ada lah contoh-contoh lah. Cuma kita nak faham macam mana semua ni berfungsi. Katakanlah aku sebagai owner dan aku pergi buka aku punya CMS ni, dan apa benda pertama aku akan buat? Biasanya aku akan letak aku punya maklumat-maklumat syarikat lah. Contoh nama aku punya yang vanity, yang untuk personaliskan dia punya experience. Biasa aku akan letak nama company ataupun nama pusat tuition ni, apa nama aku punya password ke dan sebagainya. Itu yang asas lah. Jadi kita ada owner dekat sini. Dan sekarang kebiasaannya bila kita buat sistem ni, workflow tu dah ada. Maksudnya even tak ada sistem kau ni pun, kita tak ada CMS ni pun, owner ni masih boleh berjalan. Business dia masih running, dia tak perlu pun sistem ni, cuma sistem ni membantu dia untuk lebih organize. Dan even kita tak ada CMS ni pun, business dia masih running. Jadi cara dia bekerja macam mana? Owner ni dia ada lokasi dia ataupun ada dia punya center je lah. Ada center dia, tempat dia nak buat tuition dia lah. Dalam center tu ada, katakanlah ada satu bilik, satu room ataupun 2 room, ada 3 room. Jadi dalam center ni ataupun dia punya headquarter dia ataupun branch, ikutlah nak bagi nama apa, ada beberapa bilik lah. Dan dalam bilik ni adalah tempat di mana
owner ni ataupun cikgu tuition ni akan buat dia punya kelas. Dan daripada kelas ni student boleh join. Cuma setiap kelas tu katakanlah sekarang ni jam 12. Okay. Jadi kita kena letakkan satu konsep masa dekat sini. Kita ada jam katakanlah 9 pagi. 9 pagi. Lepas tu kita ada pukul 10 pagi, jadual apa, jam 11 pagi, jadual apa, daripada jam berapa sampai jam berapa dia bekerja, ada banyak data. Dan ini antara salah satu yang buat sistem menjadi lebih complicated, iaitu pengurusan masa. Sekarang ni masih tak nampak lagi, ataupun ini boleh katakan hari yang keberapa. Hari ke-12 ni boleh kata hari yang masih lagi asas lagi lah. Cuma dia dah makin complicated disebabkan kita dah mula berurusan dengan masa pukul 9. Mana pukul 10? Aku letak pukul 10 dah sini. 10, 11, 1, 2. Ini semua adalah masa-masa dia untuk dia punya operasi dia. Dan owner ada dia punya branch. Aku boleh buat arrow kat sini. Owner dia ada branch. Dalam branch ada banyak bilik. Katakanlah ada 2-3 bilik. Branch tu besar dan sebagainya, ada 2-3 bilik lah. Ataupun classroom. Nak senang faham. Dan dalam classroom ni biasanya kita akan buat beberapa sesi lah. Sesi pukul 10 sampai pukul 11. Jadi aku ada boleh letak drag dekat sini ataupun aku copy dekat sini. Untuk jam 10 nanti kita ada beberapa student yang akan join. Okay, ada 2-3 student, katakanlah ada 20 student dalam sesi pukul 10. Cuma satu lagi data yang hilang adalah kita nak ajar apa dalam kita punya classroom ni. Okay, contoh untuk pukul 10 ni aku nak ajar, yang lain aku letak ke sana lah. Macam mana nak pindah. Okay, ni waktu. Kita boleh zoom out sikit tak? Jadi senang nampak sikit. Dan aku ketengahkan sikit lah. Manakala kita tak nak pakai ni pun, nanti kemudian lah. Dan ini pun kita biarkan. Okay. Dan bila AI down, jangan takut, jangan panik. Kita ada banyak lagi resource untuk belajar, banyak lagi resource untuk kita buat kita punya kerja. Dan aku akan bawa ni ke kanan sikit untuk kemaskan. Dan untuk jam 10, kita nak buat kelas apa? Katakanlah kelas matematik. Aku tak pastilah sekarang ni pakai bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Tapi ini untuk contoh je lah, matematik. Lepas tu cikgu ni rehat, teacher ni rehat. Lepas tu kita ada jam berapa? Jam 12 kita ada kelas untuk fizik dan sebagainya. Ini lebih kurang bentuk konteks macam mana kita nak manage CMS lah. Student ni adalah dia punya entity yang akan gunakan sistem ni. Owner ni pun adalah orang yang akan guna kita punya ni. Dan satu lagi yang hilang adalah teacher kita. Maksudnya matematik ni siapa aja? Cikgu Amir, katakanlah Cikgu Amir. Yang kedua ni Cikgu siapa? Siti. Cikgu Amir untuk ajar matematik, Cikgu Siti untuk ajar fizik. Dan katakanlah kalau cikgu ni dia berpengalaman, dia boleh juga ajar untuk kelas-kelas yang lain. Contoh pukul 2 dia nak ajar English ke, Cikgu Amir ni pandai English, dia boleh juga ajar English. Dan ini adalah Cikgu Amir. Jadi kita boleh nampak dekat sini ada beberapa structure. Contoh ini berapa hari bulan. Ini jadual untuk katakanlah 1 hari bulan 2, 2000 ataupun hari Isnin. Hari Isnin bentuk dia macam ni. Okay. Dan untuk hari yang lain macam mana dia punya bentuk dia. Aku boleh buat duplicate lagi. Kat bawah ni. Kita akan buat beberapa, kita panggil brute force lah. Untuk kita, anggaplah macam kita ada klien depan kita ni. Untuk kita bincang semua ni. Kita ada Isnin, kita ada Selasa. Selasa lain lagi lah kelas dia. Mungkin start pukul 11. Hari ni ajar sains. Cikgu siapa? Cikgu Ali. Jadi ada beberapa cikgu dan cikgu ni pun ada dia punya kepakaran dia masing lah. Dan ini belum lengkap lagi. Maksudnya ada benda yang kadang kita tak pasti lagi dan kita akan buat secara berfasa. Cara kita nak organize ni adalah kita organize dengan berfasa. Kita boleh panggil ni sebagai, kalau aku ambil je lah icon ni kan. Tu. Sesuatu kita nak buat macam ni. Dan kita akan pecahkan kita punya development kepada beberapa bentuk pengurusan. Yang paling senang kita akan start dengan paling atas sekali lah. Owner ni boleh manage apa? Kita boleh manage kita punya branch. Dalam branch ni ada dia punya classroom. Dan kita boleh check balik lah. Ini contoh lah, benda ni pun dah ada. Kita dah boleh manage dekat sini lah. Tapi untuk aku, kita nak anggap je benda ni tak ada. Mungkin aku tutup lah, nak senang kan. Anggap ni benda ni tak ada dan kita akan visualize dan kita akan planning betul dalam kita punya sistem. Macam mana kita nak buat pecahan untuk kita punya fasa 1? Ini dia punya gambar aja. Untuk fasa 1, apa yang kita nak buat adalah kita start pecahkan pada beberapa bentuk yang paling mudah. Contohnya adalah owner. Owner ni adalah kita punya admin lah. Okay. Sekarang ni dalam sistem kita tadi tu, owner dah boleh login lah. Dia ada, aku bagilah dummy username, dummy password. Dia boleh login. So sekarang owner ni dah ada untuk authentication. Dan yang kedua adalah, letak aku dalam log. Untuk authentication lah.
Macam mana nak tambah dia punya font je ni. Untuk authentication dah ada. Dan sekarang kita nak buat satu lagi. Owner ni, benda pertama dia akan buat, biasa dia akan daftar dia punya branch lah. Okay, branch. Dan branch ni boleh ada banyak. Ada 1 branch, 2 branch, 3 branch. So ini untuk fasa 1 kita nak buat owner, boleh create branch. Itu saja. Buat simple. Dan owner pun dah ada lah. Kita dah ada admin tadi yang pakai aku punya boilerplate. Dan boilerplate tu by default dah ada authentication basic lah. Dan sekarang ni owner dia dah ada branch. Sekarang ni kita nak tambah satu lagi untuk dia punya apa nama ni tadi, dia punya classroom. Ini kita masih lagi prepare data lah. Maksudnya kita belum, boleh tak aku tukar color dia. Aku nak warna yang pudar sikit lah. Ataupun warna yang hitam, aku ambil yang pudar sikit. Okay. Ni benda dah siap. Owner dah siap. Jadi fasa 1 ni kita dah ada dependency ataupun apa bahasa Melayu dah. Ada kaitan lah. Classroom ni, sebelum kita buat classroom, kita kena ada branch ni lah dan juga owner. Jadi kita tak boleh floating je feature ni bergantung macam tu. Kita kena ada kaitannya dengan fasa 1. Jadi ini untuk fasa 2. Classroom kita dah ada. Jadi classroom ni kita nak buat apa? Ingat tak aku ada ajar hari tu kita nak buat CRUD, create, read, update, delete. Ini pun konsep yang sama juga dengan kita punya branch ni tadi. Kita nak buat ini dulu, create, read, update, delete. Nampak mudah. Dan bila kita buat sistem macam yang tadi tu dah besar tu tadi, kita akan nampak sebenarnya complicate. Dia ada kaitan antara satu sama lain. Okay? Dan kita tak tengok lagi untuk ERD diagram kita. Kejap lagi kita akan tengok. Aku dah ajar dah semalam. Mungkin aku akan buat secara kasar sajalah. Okay. Fasa 2 kita dah ada. Dan fasa 3, classroom kita dah ada. CRUD. Aku akan letak kat sini sekali lah. Ini fasa ketiga. Kita nak tambah teachers. Sekarang ni pada fasa 3 ni kita belum lagi operasi. Kita baru nak biarkan owner ni set data dia dulu ataupun prepare dia punya data ni semualah. Okay. Teacher dah ada. Dan sekarang ni boleh tak aku nak proceed dengan operasi terus? Tak boleh. Kita tak ada kita punya subjek. Ataupun kita punya apa bahasa English dia. Dia punya subjek lah kan. Subjek dia dibina oleh siapa? Macam ni lah. Okay, subjek. Dan untuk subjek, kita akan masukkan dalam fasa keempat. Nampak tak je dah makin complicate? Sengaja aku buat dia bertangga macam ni. Jadi korang nampak macam mana sistem tu akan menjadi lebih complicated. Subjek. Okay. Kau akan ambil ni, model ni. Dia bertangga. Daripada branch ni, kita nak tambah classroom. Classroom nak pakai teacher. Teacher nak pakai subjek. Subjek bergantung kepada teacher. Sebab subjek ni, katakanlah untuk macam ni tadi, kita ajar fizik. Siapa ajar? Cikgu Siti. Matematik dengan English siapa aja? Cikgu Amir lah dua ni. Jadi ada kaitan dekat situ. Jadi kita kena create teacher ni dulu baru kita boleh create subjek. Macam mana kalau kita terbalik dulu, buat subjek dulu baru kita buat teacher? Boleh, tapi nanti kena macam berpatah balik lah. Tak tahu macam mana nak istilah dia dalam bahasa Melayu. Tapi kita macam berpatah balik ataupun reverse dia punya proses sebenarnya. Kita biasa akan mulakan proses dengan yang paling asas sekali lah. Ada classroom. Even branch ni pun sebenarnya ada lagi kat atas dia. Jadi aku tak tunjuk lah untuk complicatekan kita punya kelas hari ni. Ramadan kita yang ke-12. Dan tengok lagi kalau ada benda yang tak lengkap. Jadi aku rasa untuk fasa sampai ke fasa 4 ni, kita boleh panggil ni sebagai fasa data preparation. Siapa nak kena isi ni, kebiasaannya boleh isi. Kita boleh bantu business owner ni untuk tolong isi dan sebagainya. Aku nak warna hitam. Senang nampak lah. Tak boleh tambah size lagi. Maksimum. Okey lah. Ini adalah fasa data preparation. Dan setelah kita lengkap semua fasa 4 ni, kita akan pergi ke fasa yang baru. Iaitu fasa integrasi. So kita dah ada semua data-data ni floating around. Dia just duduk je dalam sistem. Itu tak ada value untuk business owner ni. Contoh untuk pemilik tadika. Bukan pemilik tadika, pemilik tuition ni. Dia tak tahu apa dia punya value dia. Dan untuk dia mendapat value dia, yang pertama sekali kita kena buat dia punya kelas-kelas dia. Ataupun timetable lah. Manakan kita punya hari ni fokus dia adalah untuk timetable. Kita boleh pergi dekat sini. Dia belum buka lagi dia punya business. Tapi kita dah boleh prepare lagi lah dia punya kelas dia. Timetable ni adalah fasa subjek ni aku boleh letak kat sini. Aku akan tukar warna dia. Timetable ni adalah yang penting sekarang ni lah. Aku nak buat macam ni, timetable. Ini yang sebenarnya yang business owner ni nak. Ataupun kalau kau nak buat CMS dan sebagainya, cuba bincang dengan owner tu apa sebenarnya dia punya core yang dia nak.
Sebab nak buat timetable ni aku rasa antara benda yang renyah jugalah untuk business owner. Dan kalau dia dapat automate benda ni adalah satu benda yang bernilai lah. Ataupun kalau dia nak mudahkan print ke, ataupun nak memudahkan isi slot dan sebagainya. Jadi kita ada timetable ni. Yang seterusnya kita nak tambah satu lagi integrasi baru, iaitu student. Jadi kita dah ada kelas, kita dah ada teacher, dah ada subject, dah ada timetable. Apa lagi yang kurang? Boleh pergi dekat, contohlah kalau kita tengok dekat sini, siapa yang nak belajar kita punya kelas-kelas ni. Timetable dah ada, belajar dah ada. Tapi belajar ni belajar dekat subjek yang mana satu. Contoh aku ambil student satu ni lah. Dekat atas ni kita ambil student satu. Okay, student 2 dan student 3. Student 3 ni tak semestinya akan belajar semua subjek ni. Mungkin dia ambil berminat dengan subjek yang kaitan sains ke, dia hanya akan ambil 2 ni lah. Okay, 2 ni saja dia akan ambil. Jadi macam mana kita nak mapping kan student ni dengan timetable dia untuk cikgu-cikgu ni ajar lah. Jadi ada satu lagi yang bernama enrollment. 2 ni lah antara yang penting untuk business owner ni. Enrollment ni perlukan student. Mana student dia kita tak ada lagi, kita kena ada letak dekat sebelah ni dulu. Student. Jadi untuk elakkan kacau, kita akan buat ni dekat baru punya lah. Akan tambah satu lagi. Sebenarnya tak adalah kita nak buat petangga-tangga je ni. Ini untuk korang visualize dan nampak lah. Dan kita ada 3 ni. Ini yang buatkan sistem kita ataupun CMS kita nampak hidup. Dan tak seperti yalah, orang masuk isi lepas tu sebulan tak ada orang usik. Itu yang kita tak nak bila kita buat CMS. CMS ni hidup bila ada orang guna dan ada orang manfaatkan lah. Alright, target dia end game kita. Bila kata end game lah, kita nak buat timetable student dengan enrollment. Boleh jadi terbalik, tapi kita akan pantau dulu. Sebab aku pun tak ada tuition center, lebih kurang macam ni lah. Dan kita boleh tengok ni sebagai fasa satu untuk integrasi. Jadi macam mana kalau aku nak prompt? Kalau aku nak prompt, boleh je kalau aku suruh dia please build for me tuition center timetable system ataupun CMS. Boleh. Tapi kau tak akan belajar banyak lah. Yang paling merisaukan bila kau one shot. Okay, tengok dekat sini ada banyak data ataupun konteks yang korang perlu tahu. Bila korang one shot untuk prompt-prompt macam ni, banyak benda yang akan terlepas. Contohnya kau tak tahu apa itu kau punya table dia ataupun korang punya entity penting. Punya branch dia, classroom dia, semua-semua ni kau kena tahu by heart lah kalau kau nak buat sistem ni. Hanya dengan korang tahu semua ni, baru korang boleh buat suggestion ataupun berikan kepada klien korang dan korang punya product manager ataupun PM korang judgement yang betul. Dan ini daripada pengalaman aku lah. Kalau kau nak bagi judgement untuk korang punya sistem ataupun nak bagi suggestion dan sebagainya, kalau otak korang kosong, yalah sebab kita bagi prompt yang kalau kita pakai prompt ni, ini dalam otak dia. Ini je. Please build a CMS for tuition center. Boleh buat macam ni. Ini sistem besar. Jadi dia akan buat secara berfasa-fasa, ikutlah cara AI kau buat macam mana. Tapi mungkin dia akan buat secara berfasa ataupun lepas beberapa sesi konteks habis dan sistem tu boleh kata siap lah. Cuma dalam otak korang akan jadi macam ni. Dan katakanlah bila orang tanya ataupun terutama bila kau nak buat duit dengan CMS ni, orang tanya macam mana nak tambah feature dan sebagainya, mungkin korang akan confused disebabkan korang one shot. Sekurangnya korang kena tahu asas-asas macam ni lah. Katakanlah kalau klien tanya boleh tak nak buat timetable ni hantar email dan sebagainya beberapa jam sebelum kelas bermula. Macam mana kau nak mulakan itu kalau kau tak tahu kau punya asas dekat sini. Sebab bila kita one shot ni, yang macam beberapa hari lepas ngajar aku buat one shot untuk mudahkan kerja dan untuk demo, antara kelemahannya ialah kau tak ada konteks ataupun kefahaman dengan sistem ni. Jadi kita tak nak macam ni, bolehlah nak buat macam ni. Cuma akan menyusahkan diri sendiri akan datang. Jadi buat cara macam ni, buat cara berfasa, develop dengan hakis satu feature tu. Contoh macam ni, kita akan pecahkan dia kepada beberapa blok kecil lah. Jadi korang tengok pun tak seram. Contoh ada blok kecil kat sini. So ada lagi 2-3 blok dekat sini, blok dekat sini. Itulah maksud aku bila kita buat berfasa. Dan bila kita siap nanti dan korang katakanlah nak suruh AI tu summarizekan korang punya sistem, nampak cantik sikit lah sebab korang dah tahu dan faham sistem ni. Okay. So sekarang ni macam mana kalau kita nak start prompt? Aku rasa AI cloud ni masih lagi down. Boleh je kalau aku nak try tulis kod sendiri tapi dah lari daripada dia punya vibe code ni punya team. Aku boleh pergi dekat Ghost TTY ni. Aku nak, kita cuba lah let's start with branch dulu. Ataupun kita panggil ni room lah. Dalam konteks ni kita panggil room, tapi kita boleh panggil juga sebagai branch juga. Kita ikut dia apa yang CMS ni dah bagi. Jadi aku tak repeat balik benda-benda yang sama.
Aku boleh suruh dia, let's integrate the room feature. Sebelum ni aku akan mulakan dengan OpenSpec new PSX. Aku tak run lagi. Aku rasa sepatutnya aku dah ada dalam aku punya boilerplate. Spec init, enter, aku ambil cloud code. Lepas tu aku clouded balik lah. PSX new, let's integrate. Dan inilah waktunya bila OpenSpec ni akan menyerlah bila kita buat secara berfasa. Jadi mudah untuk kita tengok dekat sini lah. Dan bila kita buat secara berfasa ni sebenarnya korang boleh multitasking. Dengan syarat dia tak clashing lah. Untuk starting macam ni, biasanya kita kena buat bertangga dulu. Ini kena siap dulu, lepas tu baru ini, lepas tu baru ini, baru ini. Dan inilah biasanya mana yang dah profesional, dia tahu cara nak buat AI ni run secara parallel. Disebabkan dalam kepala dia dah nampak dah benda-benda ni semua. Ada yang tanya dekat threads dan sebagainya, macam mana orang boleh buat projek banyak-banyak dengan ni. Agent teammates ni yalah, ataupun sub agent apa agent lah, yang spawn ada 2, 3, 4 dalam satu sesi tu, macam mana nak buat dia? Kalau kita bagi prompt macam ni memang tak nampak lah. Please build SMS, kau boleh je kata tambah agent dan sebagainya. Tapi kau tak tahu apa benda yang sepatutnya dia buat. Boleh jadi dia tak perlu pun untuk pakai agent. Tapi dalam ni kita boleh pakai. Untuk video ni aku akan simplify lah. Let's integrate the room integration for the tuition center. Dan dia akan bagi beberapa soalan untuk kita improve lagi kita punya prompting ni. Tapi untuk OpenSpec new, kita rasa tak perlulah. Kalau nak buat yang lagi detail, aku dah ajar itu, kau just buat research ke apa, tak silap aku. Research ataupun okay, pakai explore untuk lagi deep lah. Aku rasa antara yang perlukan deep research adalah dekat fasa ni perlukan deep research. Jadi kita boleh pakai macam ni. Aku rasa tak akan habis lah untuk hari ni. Untuk aku jimat masa, aku tak akan go through sampai habis ni. Aku just nak ajar untuk cara korang berfikir. Semalam kita dah belajar database. Hari ni kita nak belajar cara untuk planning secara kasar. Ada banyak bentuk yang kita boleh pakai. Contohnya kalau nak pakai flowchart lah. Flowchart pun boleh pakai. Contoh aku nak buat kat sini. First kali, ni aku nak buat flowchart Tak nak warna hijau, aku nak warna transparent. Warna biru ke, apa-apa je lah. Dan contoh ni untuk fasa sepenuhnya. Untuk flowchart kita ada owner dan juga student. Jadi owner ni akan buat apa? Owner dia akan create room. Lepas dia create room, dia akan create, katalah teacher ke, ataupun create. Lepas tu kita nak create apa tadi? Ada banyak lagi. Ada classroom, ada dia punya subjek dan sebagainya. Kita ada juga dekat sini lah. Dan branch, classroom, teacher, subject. Kita boleh try. Branch ataupun room, teacher, subject. Ini gambaran kasar dia. Ini akan pergi buat ni. Lepas tu ini akan pergi buat ni. Ini akan pergi buat ni. Dia masih lagi belum complicated lah. Setakat ni, ini baru dia punya asas flowchart dia. Lepas tu katakanlah kalau aku nak buat timetable. Contoh penting untuk ada flowchart ni. Owner, dia nak create timetable. Ni aku nak bagi logik dekat ni lah. Kita punya flowchart ni. Lepas tu katakanlah nak create, ada satu isu. Teacher available. Aku letak sini soalan lah. Teacher available. Kalau available nak buat apa? Register timetable. Contoh lah. Ini bahasa pasar dia. Kita nak create timetable. Kalau situasi dia, yes. Kalau tak available, nak buat apa? Contoh, ini bahasa pasar punya flowchart tak adalah buruk macam ni. Dia akan ada lagi detail. Boleh pakai AI juga untuk tolong bantu generate flowchart yang betul. Ni aku just nak bagi gambaran apa potensi kalau kita nak pakai flowchart lah. Kalau ada teacher available ataupun dia ada time slot, kita boleh register timetable. Kalau tak available, kita nak contoh, tambah satu lagi. Ni hypothetical lah. Kalau tak ada teacher, nak buat apa? Kita nak contoh lah. Dan ini antara salah satu flow ni kita panggil decision tree. Boleh panggil apa korang nak. Ni tempat untuk buat decision. Kalau teacher available, kita nak buat ni. Kalau tak ada, kita nak buat ni. Lepas tu flowchart ni akan habis lah. Ada banyak lagi cara nak buat flowchart. Ni salah satunya lah. Yang bahasa pasar lah. Jadi dia ada yang complicated-nya. Contoh flowchart yang lebih complicated. Boleh pergi dekat sini. Dalam company aku, biasa kita orang pakai lucid chart. Ni untuk diagram yang memang kompleks gila punya. Boleh pergi dekat image lah untuk faham cara kita nak buat ni. Aku boleh buka contoh. Inilah. Lampu tak fungsi. Macam mana? Lampu ni soket dia plug tak?
Kalau tak plug in, kita plug in lampu tu. Jadi dah plug tapi lampu burn out ke? Replace lampu. Dan kalau tak ada replace lampu, kena repair lah. Ini contoh bahasa pasar je lah. Boleh tengok juga dekat sini. Buka dia Google image untuk belajar. Dia ada start dengan end dia. Ni decision tree dia. Dia punya proses dia, input, output dan sebagainya lah. Tak perlu nak buat terlampau detail pun. Yang penting manusia faham. Sebab diagram ni untuk korang faham. Dia ada standard dia untuk bantu satu dunia faham lah. Dan ini bahasa pasar dia punya flowchart. Dalam company aku, sepanjang aku bekerja ni, semua company wajib akan pakai flowchart. Semua diagram ni wajib. Dan cuma bezanya cumalah complexity lah. Alright, dekat kiri ni aku nak pakai new tadi. Dah melalut pula. Room integration for the tuition center. Aku nak pastikan nama dia betul. So dia akan start planning dulu. Yang aku pakai satu agent dulu untuk korang nampak workflow dia. Dan aku akan mungkin repeat 2-3 kali. Jadi kau boleh predict berapa banyak agent yang aku sebenarnya boleh spawn untuk automate semua proses ni tadi. Nampak mudah tapi tak mudah sebenarnya. Dan satu lagi adalah masa dan juga kita punya quality AI. Macam ni aku biasa pakai yang paling mahal. Jadi dia buat plan betul-betul berdasarkan apa yang dia ada ilmu dan sebagainya. Dan kita akan pantau nanti. Dan untuk planning yang mudah ni, macam room ni mudah je. Aku nak, dalam aku apa yang aku visualize, aku boleh tambah new room. Dan dalam new room tu ada option lah untuk tambah room, nama room tu dan sebagainya. Yang basic-basic je. Dan aku boleh buat CRUD lah. Aku boleh create. Aku boleh nampak je dalam senarai-senarai 2, 3, 4 ni. Aku boleh update, kata nak update nama classroom tu. Dan aku boleh, room bukan classroom nama bilik tu. Dan aku boleh delete lah kalau perlu. Aku boleh fast forward saja. Manakala kita dah buat secara pecahan. Jadi ini pecahan yang pertama kita nak buat, ataupun kalau nama ni untuk elak confuse. Nama ni terpulang lah, korang nak letak nama apa. Ni untuk aku elakkan korang pening dalam aku punya explanation lah. Nama ni terpulang. Nak letak nama room, nak letak nama kelas bahasa Melayu, terpulang. Cuma untuk Ruby on Rails biasanya kita pakai English. Disebabkan kalau kita buat entity je nanti dalam Ruby on Rails. Sekejap aku buka lah. Anti-gravity. Dia ada standard dia. Dan juga convention dia. Bila dia buka ni kita boleh tengok yang dia punya nama model ni sebenarnya adalah singular. Contoh user, dia tak ada S. Tapi dalam database punya table dia akan simpan sebagai users ataupun plural lah. Kita tengok nantilah. Aku pun dah lupa lah, dia ada standard-standard dia. Ni antara salah satu lah yang aku rasa aku ingat. Boleh tengok. Cuma kita pakai AI dia akan ikut standard mana yang dia boleh. Dan lepas dia siap saja plan ni, kita akan apply terus dan kita boleh nampak kita punya fasa pertama siap nantilah. Boleh buat dekat sini. Dan dia sudah siapkan dia punya plan. Aku akan terus apply lah. Apply, tapi aku nak je create branch. First, atomic commit. Dan ini yang asas lah. Aku nak je buat semua ni, buat satu branch baru lah untuk selamatkan kita punya branch dan sebagainya. Dan kita akan cuba untuk kita punya sistem ni. Kita dah ada gambaran besar. Dan kita boleh nampak tadi AI ni tambah beberapa yang small detail lah. Macam capacity satu satu bilik tu berapa banyak orang ataupun kelas boleh masuk dalam tu. Status dia masih aktif ataupun tidak. Dan unik lah. Ni kita panggil index dalam database. Untuk kita make sure yang nama bilik ni unik. Jadi tak adalah nama bilik satu. Terus orang lagi letak nama bilik satu. Jadi tak masuk akal lah. Dan database ni ada dia punya validation dia jugalah. Aku ada ajar itu validation. Dalam korang punya sistem kena ada validation. Dalam database pun ada dia punya validation dia sendiri. Sekarang ni dia dah sampai fasa untuk testing dia sendiri. Dan aku rasa aku boleh testing sambil di tengah buat kerja tu. Aku nak panggil ni room A. Bilik ni ada 30 orang boleh belajar dalam dia. Taklah apa-apa pun yang ada, create room. Dan kita boleh nampak data kita ada dekat sini lah. Aku boleh edit A1 update. Dan dia akan reflect dekat sini. Aku boleh delete jugalah. Dan sekarang ni kita ada dekat fasa ni. Dah ada room kita ni. Classroom. Aku rasa aku salah. Kelakar betul lah. Dah ada classroom dah, betul. Ini yang patut kita panggil room. Yang ini tadi adalah branch. Aku rasa kita tak nak complicate dengan branch dulu. Branch boleh letak kemudian pun boleh. Untuk branch. Taklah nama apa pun. Branch ataupun cawangan. Aku tak ingat apa aku letak tadi. Aku rasa branch jugalah. Ikut seingat aku untuk structure dia. Tentu balik. Tak ada masalah pun. Kita masih planning. Dan sekarang untuk classroom, aku terus direct fokus dekat classroom. Dan selepas ni kita akan tambah teacher lah. Teacher lah betul, subjek dan sebagainya. Tapi untuk fasa ataupun fasa 2 ni, fasa 2 yang kita dah skip ni, kita akan save, make sure kita save kita punya progress lah dengan commit dan sebagainya. Tadi pun ada banyak perubahan lah. Sebab yang ni aku buat tadi, dia ada
Dia tak ada commit lagi tadi. Dia akan terus jump untuk development. Aku boleh pantau dekat sini nantilah kalau ada perubahan. Biasa aku akan run git status untuk tengok apa yang berubah lah. Dan aku akan suruh dia commit semua benda ni untuk kita punya development. Dan satu lagi tip untuk korang tengok jarak perbezaan commit antara master korang ataupun main branch korang dengan branch yang korang tengah develop ni. Boleh pakai git ref. Boleh pakai macam ni untuk tengok beza antara master dengan kita punya branch ni sekarang lah. Master masih lagi kosong ataupun dia punya jarak dia tu, dan kita punya branch sekarang ni ada 4 commit. Boleh tengok juga dekat git log tadi kita ada 4 commit. 1, 2, 3, 4. Bawah yang keempat ni adalah kita punya yang branch ni lah. So dia dah ada commit baru dah. Dah ada 5 dah. Jadi ada 5 sekarang. Ni kalau nak tengok fun fact sajalah untuk belajar git. Dan sekarang ni aku nak sekali je commit semua yang lain tadi tu. To commit everything. This will be the main foundation. Ni aku malas lah. Aku nak suruh je commit apa yang dia tak ubah tadi. Dalam aku punya preparation tadi lah. Aku nak buat ini dia punya skeleton ni semua ni. Aku nak je commit sekali lah. Walaupun semua ni masih lagi belum boleh running. Tapi kita nak run juga. Dan sekarang ni untuk kita punya sistem ni aku akan suruh je buat create repo baru dekat GitHub. Dan aku akan tulis je create a new private repo on GitHub using GHCLI. We commit all branches. Afterwards, push the feature branch to and open a new PR. Ada yang dah biasa develop tu tahulah instruction ni. Aku akan suruh je buat satu private GitHub baru dan aku nak dia commit semua branch yang master tadi dengan branch yang kita tengah develop ni. Lepas dia create branch yang kita develop ni, aku nak suruh je buat PR lah ataupun kita panggil pull request. Jadi kita nampak apa perbezaan kod dia. Okay, sekarang aku rasa aku dah boleh get status. .cloud ni aku tak ingat. Ni untuk open spec lah. Aku nak dia commit juga. Dan aku boleh pergi dekat GitHub ni. Dia dah bagi link ni. Kita buka terus. Kita boleh tengok kita punya branch kita ni. GitHub Action Group ni, ini by default daripada dependent bot lah. Ni aku ada ajar itu, abaikan je. Ataupun memang kena merge lah. Tapi untuk aku ajar ni aku abaikan. Dan ini perubahan yang kita nak fokus. Ada beberapa file yang dah ubah. Banyak juga dekat sini. Boleh tengok file ni. Dan aku akan merge terus lah untuk demo saja. Biasanya akan ada satu lagi AI untuk bantu korang review. Untuk demo hari ni aku akan skip proses tersebut. Boleh tambah satu lagi pipeline dekat bawah ni untuk AI review. Macam aku biasa aku pakai guna Cloud Code punya review. Ada error dekat sini, kita boleh bagi prompt dekat sini lah. Hit the pipeline. There's error on the pipeline. Dan sambil dia fix ni, aku nak tunjuk satu lagi lah. Kalau korang kesuntukan masa, okay, tak cukup masa nak buat landing page ataupun korang nak buat website dalam 10 minit je, aku ada buat satu lagi instant website punya tool. Kau pilih apa yang korang nak. Contoh kau nak website buat macam ni, landing page untuk korang punya tuition center. Letak dekat sini dalam 10 perkataan. Aku bagi contoh lah, contoh ini ke. Lepas tu kau boleh salin prompt ni bagi dekat Cloud Code. Contoh dekat sini lah. Aku pakai Clouded. Dia akan bagi boleh masuk prompt dalam ni. Dia akan bagi satu file HTML sajalah. Ni contoh saja. Nanti dia akan bagi generate kau HTML code. Yang tu kau copy kau letak dalam ni lah. Dia akan bagi beberapa HTML panjang lah. Doc type lah, HTML lah, head, body dan sebagainya akan letak dalam ni. Dan kau boleh download file tersebut lah. Download je file ni, pergi dekat Netlify drop dan kau upload HTML tu. Je download tadi kan. Contoh ni tengah download. Kau boleh terus drag and drop dekat sini lah. Untuk dapatkan website. Ni aku bagi contoh. Rename and deploy kot. Mana kan ada dua nama. Okey lah tu. Sekarang ni boleh pergi dekat sini. Ni contoh je lah. Enter your password to get access. Dia bagi password ni, kau boleh tengok. Tapi kalau korang login, tak perlu password lah. Ataupun kalau korang dah daftar, ini contoh. Ni aku tulis contoh tadi, literally kau punya website ada nama contoh. Nak lagi cantik pakai AI tadi lah. Okay, ini iklan sikit lah. Cuma juga semua ni tak ada cost dekat korang. Okay, balik kepada kita punya ni. Dia punya GitHub ni sudah update. Sekarang ni semua isu tadi je dah fix lah. Lepas dia dah fix ni, aku rasa aku akan terus merge terus. Yalah, ini pipeline kita. Sekarang ni semua test dah okey. Ada punya validation, linting semua dah okey. Aku akan terus merge lah. Confirm. Aku mention dekat sini merge, ensure master branch is. Baik, so sekarang kita akan repeat step ni untuk yang kedua, yang ketiga, yang keempat lah. Untuk teacher, subjek dan sebagainya.
boleh repeat dan aku biasanya akan clear konteks nantilah. Lepas dah settle ni aku akan clear konteks. Dan ini merupakan salah satu cara untuk korang jimat konteks. Bila kau buat pecahan macam ni, akan lebih jimat korang punya konteks lah. Sebab kan korang tak buat secara gedebuk macam ni tadi, besar terus akan membazir konteks. Dan lagi lama dia develop, lagi mudah untuk dia hallucinate. Boleh je kalau kau nak pakai AI yang 1 million konteks ke dan sebagainya, lagi bagus kalau dapat akses lah. Tapi sebenarnya dalam 200k ataupun 200,000 konteks tu pun dah cukup dah. Kau dah perlu rajin diri untuk clear ni lah. Okay, boleh proceed juga benda yang sama. New tadi, let's integrate di teacher integration. Boleh je buat benda ni. Kau repeat sampailah ke tahap ini. Dan untuk tahap ni akan lebih complicated lah. Tapi disebabkan masa, aku rasa aku tak akan cover sekali lah untuk buat semua ni. Nama dia untuk planning ni, kita dah spend masa untuk planning. Lagipun tadi AI tak ada kan. Dan memang kita akan spend masa ni untuk planning lah. Dan korang boleh guna teknik ni untuk pecahkan korang punya application menjadi lebih kecil tanpa terus bazir masa buat one shot macam ni lah. Jadi besar dan benda lagi, apa bahasa dia, lagi kasar korang punya prompt, lagi kasar output dia. Okay. Jadi korang kena buat secara pecahan dan korang kena faham sistem korang. Hari ni walaupun tak ada CMS siap disebabkan masa, aku biasa memang akan kejar masa lah untuk buat video. Aku akan kejar masa sebab aku pun sibuk. Tapi hari ni aku rasa satu ilmu yang bermanfaat untuk korang, terutama kalau korang nak serius buat CMS ni. Untuk hari esok aku rasa aku nak fokus sebab aku biasa buat spontan ya. Mana hari ke-30 ni, 30 CMS. Di hari ni boleh kata kita dah siap untuk faham lah, untuk ajar planning ni. Even tanpa AI pun, macam aku ajar tadi tak ada pakai AI sangat lah. Boleh kata tak pakai AI langsung lah. Aku just tengok apa yang dia dah buat ni untuk guide kita punya planning tadi. Dan benda yang sama juga untuk korang. Tak perlu pakai AI sangat lah untuk benda macam ni, untuk planning dan sebagainya. Esok kita nak buat clinic appointment. Kalau sempat, keyword dia kalau sempat lah. Kalau sempat aku nak demo untuk buat slot booking. Jadi ada booking public. Sebab hari ni aku ingat kan kalau boleh nak demo public booking lah. Ada tempat untuk orang booking dan sebagainya. Lepas tu booking tu boleh reflect dalam CMS. Kita akan cuba esok lah. Deep sangat dalam planning. Aku rasa 2 hari ni punya planning dengan semalam cukup kot untuk asas. Hari yang lain aku rasa akan ada lagi berat punya planning. Sebabkan projek lagi complicated. Tengoklah nanti macam mana. InsyaAllah aku rasa sampai sini saja video hari ni. Kalau ada feedback, boleh bagi feedback dekat komen bawah. Boleh like juga video ni. Boleh subscribe kalau belum subscribe. InsyaAllah aku jumpa korang pada hari esok. Mana yang terkesan dengan peperangan sekarang dekat Tanah Arab sana, aku harapkan semoga dipermudahkan, berada dalam lindungan Allah. Dan sekarang ni bulan puasa juga. Aku harap semuanya dalam keadaan baik. Baik, sampai situ saja. InsyaAllah aku jumpa korang esok. Assalamualaikum.